3 soalan direct tolak. 9, 2, 4, 3 tolak 6, 7, 1. Markah 2. Maknanya mungkin menyusun. Dah betul. Okey, lagi sekali. Sampai bila-bila. Ingat jangan tolak. Tukar. Tukarkan semua. Baru boleh kita tolak. Okey, 3 buang 1 boleh. 4 buang 7 tak boleh. Tinggal 1 ada 10. 1 buang 6 tak boleh. Pinjam ada 10. Barulah kita boleh tolak. 3 buang 1, 2. 10 buang 4, 3. Tambah dengan 4, 7. 10 tolak 6, 4 tambah 1, 5, 8. So, itulah dia jawapannya. 8,572.